Okay tuan, sekarang ni kita tengok promo kereta Toyota. Kereta Toyota kali ni pada bulan Mac daripada Amat Autos ni. Toyota Mac 2025 offer saya Amat Autos ni. Promo kereta baru Proton, Pro 2, Toyota, Honda, Mitsubishi. So jom tengok Toyota Mac 2025 offer. Kalau anda kata offer ni tak ngam, beritahu kita balik. Kita ada rebate dan juga commission untuk tuan-tuan. Okay, free Yaris, free body kit and wireless charger untuk Yaris dan juga Vios. Cross wireless charger, door visor semua. So sekarang ni tengok apa yang ada untuk kereta Toyota rebate. Body kit package available. Offer tak ngam, beritahu kita balik. Kita cover 19 Malaysia. Telegram, FB page, TikTok, YouTube, semua sekali Ahmad Auto 2020. Kereta ahmad.com, website saya 0163333676. Okay, rebate Yaris dan juga Vios bulan Mac 7,000 rebate. Cross V 2,000 rebate. Cross hybrid 3,000 rebate. Hilux 2.4 EV dan juga 2.8 6,000 rebate. Setakat ni untuk bulan ni macam inilah offer dia untuk Toyota pada bulan Mac 2025 model. Kita cover 19 Malaysia. Kalau offer tak ngam, beritahu kita balik. Alright, ni untuk Toyota Hilux. Dia ada beberapa spek Toyota Hilux yang kita mention sini. 2.4 EV, 2.8 Road, 2.8 GRS Auto. So 4 spek dia antaranya yang popular lah. Yang lain pun ada juga. So jom tengok kereta 2.4V. 2.4V Auto 149580, insurans 4456. Rebate Toyota dia bagi 6000. Kita bagi extra lagi 1000 untuk tuan-tuan. Monthly 10%. 1535, full loan 1706. Itu antara kiraan, anggaran kiraan untuk Toyota Hilux. So sekarang ni rebate Toyota bagi 6000, kita bagi commission lagi extra 1000. Tulisan merah tu commission lah yang kita bagi pada tuan untuk kereta Toyota Hilux tadi yang 2.4V. Yang lain spek tu tuan beritahu kita balik. Okey, Innova Zenith ada dua spek 2.0V dengan 2.0 hybrid. Kat sini dia tak ada rebate. Contoh 2.8 hybrid 202,000, 5881 insurans. Rebate Toyota tak ada. Rebate kita bagi 700 untuk tuan-tuan. Monthly 90% 2072, full loan 2302. Itu anggaran kiraan untuk Innova Zenith tadi. Cuma dua spek saja, V dan juga hybrid. Okey, kita tengok sekarang ni apa ada pada Vios. Vios ada dua spek, E dan juga G. Ni anggaran kiraan. Kalau G spek 96,600, insurans 2952. Rebate HQ Toyota dia bagi 7,000. Kita bagi extra lagi 500. Tapi yang ni free full set body kit. 90% 992, full loan 1102 untuk G spec. Kalau anda kata offer tak ngam, beritahu rasanya kalau 500, 600, 700, tengoklah kita boleh bagi extra commission lagi untuk tuan-tuan. Boleh nego dengan kita mana yang offer yang tak ngam, extra rebate untuk tuan-tuan. Okey, ni Yaris pun ada dua spek, E dan juga G. Toyota Yaris 1.5. Kalau G spek 91,600, insurans 2815, rebate HQ Toyota bagi 7,000. Rebate extra kita bagi 500. Kalau offer tak ngam ni, beritahu kita balik 90% 942, full loan 1046. Dia datang free body kit full set untuk tuan-tuan untuk kereta Yaris tadi Okey, yang ni plat Harrier 2.0 individual IND 277,000. Harga kereta insurans 7948, rebate Toyota 10,000, commission Amat Auto 1,500 untuk tuan-tuan. 2840 monthly 3156. Ni boleh nego lah, saya pun tak pasti commission berapa, tapi lebih kurang tu boleh nego untuk tuan-tuan. Mana kita bagi offer tinggi, insyaAllah kita bagi terbaik untuk tuan-tuan. Alright, kita tengok Toyota Cross. Dia ada V, hybrid electric dan GRS. G dia kurang dah, tak ada sekarang ni kot. Okay, so tengok V spec 133,800. V spec Cross 1.8V, insurans 4,008. Anggaran kiraan. Rebate HQ Toyota bagi 2,000. Saya bagi lagi extra 1,000 commission untuk tuan-tuan. 90% 1374, full loan 1526. Ini untuk kereta Toyota Cross. Toyota Cross pada tahun 2025, Corolla Cross. Kalau anda kata offer tak gam ni, beritahu kita balik. Kita ada berbagai spek. Kat sini tuan boleh tengok situ monthly payment semua saya dah kirakan. Yang ni stok tak banyak untuk kereta Rush G spec 97,000, 2980 plus 2 tu dapat on the road price. Price plus insurans. Rebate Toyota tak ada, tolak 400 daripada kita. Itu saja monthly payment semua tuan boleh tengok kat situ. Bawah-bawah tu dua-dua tu.
Okey, jom tengok untuk Camry 2.5 dia ada V dan juga HEV, iaitu dua spek saja, V spek dan juga hybrid elektrik. Okey, HEV 248,800, insurans 7184. Harga rebate Toyota dia tak ada, kosong, memang tak ada. Rebate Amat Auto kita bagi 1,500 untuk tuan-tuan. 90% 9 years 2551, full loan 2835. Pada yang berminat boleh contact kita. Untuk Corolla Altis, dia ada dua spek yang kita ada kali ni lah bulan Januari, iaitu G dan juga GRS. Kalau G spek 144,800, insurans 4310. Rebate Toyota tak ada, kosong. Itu G spek boleh tengok situ yang tengah-tengah tu. Rebate Amat Auto 1,000 kita bagi commission untuk tuan-tuan. 90% 1486, monthly full loan 1651. Itu untuk kereta Toyota Corolla Altis tadi mana yang tuan berkenan, tuan beritahu kita. Okey, apa offer kita ada? Free gift, tinted, discount voucher 500, dashcam kode or reverse camera 4.3 inci ataupun car vacuum cleaner. Boleh pilih salah satu lah ya. Tu steering lock ataupun payung, which is semuanya unconvertible tu. Cash, no gift for all in rebate. Tu kita bagi atas tu punya free gift lah, termasuk tinted, discount, voucher 500 apa semua. So, Telegram, FB page, TikTok, YouTube saya Amat Auto 2020. Handphone saya 0163333676, keretaahmad.com, website saya. Like, share, komen, follow kita, tengok komen kita apa yang tuan nak. Mana yang kita boleh cerita, kita cerita. Mana yang offer tak ngam, beritahu kita balik. InsyaAllah kita bagi offer terbaik tu tuan-tuan. Saya cover satu Semenanjung Malaysia. Kita orang kata open for discussion. Kalau anda kata ada apa-apa nak tanya, ada apa offer yang tak ngam tu, beritahu kita balik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.